persiapan ke arah tamasya sukan utama. Kedua, tumpuan khusus harus diberikan bagi menyediakan atlet menghadapi tamasya sukan utama di peringkat antarabangsa seperti sukan Olimpik dan sukan SEA. Ketiga, menyediakan program latihan yang lebih sistematik dan khusus untuk dua pusingan tamasya sukan Olimpik. Baiklah, itu adalah frasa pertama. Frasa kedua iaitu negara luar. Dalam konteks perdebatan, kita sebenarnya nak perdebatkan iaitu menilai kualiti sukan negara luar. Kedua, prestasi kualiti dan atlet negara luar. Adakah fasiliti mereka bertaraf antarabangsa dan jurulatih mereka yang digunakan. Sebagai contohnya seperti Amerika Syarikat, China dan Jepun. Baiklah, setanding menurut Dewan Bahasa Pustaka edisi keempat kata sebanding ataupun setara. Keadaan sebanding ini ialah keadaan iaitu atlet ataupun jurulatih kita setanding dengan negara luar ataupun bertaraf antarabangsa. Kayu ukur untuk perdebatan ialah berjaya menghasilkan atlet bertaraf antarabangsa, penyediaan kejurulatihan dan fasiliti setiap tahap sudah sejanggih dengan negara luar. Rasional kerajaan pada malam ini adalah menilai kapasiti dalam program pembangunan sukan negara. Matlamat kami adalah untuk menilai sama ada program pembangunan sukan negara setanding ataupun tidak dengan negara luar. Baiklah, hujah pertama daripada pihak kerajaan iaitu skim kontrak penggantian. Baiklah, skim kontrak penggantian ni apa sebenarnya tuan dan puan? Baiklah, skim kontrak penggantian ini adalah di mana kita memberikan insentif kepada para atlet untuk membakar semangat mereka. Seperti contoh, jika mereka mendapat emas dalam sukan Olimpik, mereka akan mendapat 75,000 tuan dan puan. Sebagai contoh, ini mampu melahirkan atlet bertaraf antarabangsa. Sebagai contoh, Nur Farah Ain Abdullah jagoh bowling padang. Berdasarkan kemas kini ranking dunia wanita di World Balls Series, meraih pingat emas dalam acara individu wanita pada kejohanan bowling padang dalam Dewan Dunia 2024. Sebab itulah, skim kontrak penggajian ini diwujudkan agar dapat membakar semangat pemain. Baiklah, rangkuman hujah saya telah pun ceritakan kepada anda bagaimana skim penggajian kontrak ini dapat membakar semangat pemain ataupun atlet untuk meningkatkan taraf atlet Malaysia kepada peringkat antarabangsa. Baiklah, saya mohon untuk terus bercadang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ali. Okey, bagus. Sekarang saya persilakan Tengku. Tengku lah. Syahmi. Ya Allah. Biasa terus. Dia tukar dah. Dia Tengku. Syahmi. Ya, KU bang. Silakan. Sekejap sebelum kita mula, saya punya 7 minit ke bang? Kau nak 7 minit ke? 7 minit. Macam PTM abang. Sebab saya bawa full ni. Oh ya, okey, boleh. Aku akan tanya Zain laluan tau. Subhanallah, insya-Allah masih berjawab. Okey. Nak boleh start je. Alright, sekejap. Warga Dewan, pembangkang hadir dengan satu nilai murni. Bukan untuk merendahkan mahu memperlekehkan sukan negara, namun menyedari hakikat pembangunan dan penambahbaikan masih perlu untuk terus dilaksanakan. Walau bagaimanapun, baik perlu untuk ditelan, hari ini kelemahan-kelemahan program pembangunan sukan negara masih belum setanding dengan negara luar. Maka di pihak pembangkang, kami hadir untuk membangkang usul program pembangunan sukan negara setanding dengan negara luar.
mengepalai pimpinan pembangkang. Saya suka untuk membuka arena perdebatan dengan menilai kepada permasalahan-permasalahan yang berlaku di meja perwakilan kerajaan. Pertama sekali, kita lihat kepada pendefinisian usul mereka iaitu program pembangunan sukan negara. Pada hari ini, bangkitnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mendefinisikan sukan negara kita kepada pelbagai perkara seperti latihan dan sebagainya. Namun, permasalahan timbul apabila pada hari ini Perdana Menteri kita gagal untuk mendefinisikan program pemasukan bagaimana yang kita ingin lihatkan. Kerana apa? Pada hari ini kita ada pelbagai jenis sukan. Kita ada sukan fizikal, kita ada sukan minda dan kita juga ada e-sukan yang pada kian hari semakin meningkat hadirin dan hadirat sekalian. Itu adalah masalah yang pertama. Masalah kedua adalah apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menceritakan tentang kita tentang latihan-latihan dan juga prestasi serta jurulatih yang ditawarkan oleh program sukan. Namun, persoalan yang saya ingin tanyakan, perkara ini ada je dalam program-program sukan yang ada di negara luar. Tetapi, apakah ciri-ciri eksklusif yang hanya ada di negara kita yang menunjukkan pada hari ini kita setanding dengan negara luar, hadirin dan hadirat warga Dewan yang mulia? Itu bagi permasalahan kedua. Kita lihat pula pada permasalahan yang seterusnya iaitu frasa titik tolak perdebatan kita pada hari ini iaitu frasa setanding. Pada hari ini, pihak perwakilan kerajaan menunjuk kepada kita setanding adalah keadaan di mana program sukan di negara kita adalah sama tahap dengan program di negara luar. Namun, persoalan pertama, pada hari ini mereka meletakkan kayu ukur mereka sebagai atlet kita berjaya mencapai tahap antarabangsa hadirin dan hadirat sekalian. Namun, apakah yang menjadi persoalan kepada kayu ukur ini adalah apabila Perdana Menteri kita gagal untuk mendefinisikan dan menceritakan tentang kita bagaimana atlet negara kita berjaya untuk mencapai tahap antarabangsa hadirin dan hadirat warga Dewan Mulia. Itu adalah keadaan definisi yang saya kira perlu dibaiki oleh meja perwakilan kerajaan. Kita lihat pula kepada hujah mereka yang saya kira cukup daif dan dangkal. Kita lihat hujah mereka yang dikatanya di bawah lembayan kata skim kontrak gajian. Kita lihat pertama sekali, skim kontrak gajian ini tidak pernah pun didefinisikan oleh Perdana Menteri kita seawal beliau mendefinisikan dalam pendefinisian pertama hadirin dan hadirat sekalian. Kerana apa? Kerana kalau kita ingin bercerita tentang kontrak gajian, kita sebenarnya menilai kepada keadaan negara kita sendiri hadirin dan hadirat sekalian. Maknanya adakah atlet kita pada hari ini hanya menilai kepada kontrak gaji semata-mata ataupun perkara ini ada ciri-ciri eksklusifnya dengan negara kita atau negara luar, itu gagal ditunjukkan oleh meja perwakilan kerajaan hadirin dan hadirat sekalian. Sebab itu, kegagalan perwakilan kerajaan, kami hadir menghulur pegangan pendirian berpasakkan kepada kelemahan program pembangunan sukan negara yang tidak setanding dengan negara luar hadirin dan hadirat sekalian. Maka, bangkit saya selaku ketua pembangkang akan membentangkan hujah perdana kami di meja perwakilan pembangkang di bawah lembayan kata program tidak holistik membantu pembangunan optimistik. Duduk saya bangkit bulan kedua akan membentangkan hujah kedua di meja perwakilan pembangkang iaitu pembangunan sukan bermasalah, pembangunan atlet terbengkalai. Duduk bulan kedua bangkit ketiga seperti biasa akan membahas dan membidas hujah-hujah pincang dan dangkal yang dibawakan oleh meja sebelah sana. Api-api menjadi tumpuan, saya rindukan satu izin laluan, saya persilakan. Datuk, pertama, ciri eksklusif bukanlah tuntutan debat hari ini sebab kita nak menilai sekadar sukan kita setara ataupun tidak, bukan yang lebih baik ataupun tidak. Kedua, hari ini kalau Shalin Zulkifli di peringkat antarabangsa mendapat 74 emas sehingga beliau diberikan insentif, ini adalah perkara yang baik ataupun tidak? Muhammad, sekadar kepada hari ini ada insentif, memanglah ianya perkara baik. Namun pada hari ini, negara-negara luar pun ada je insentif mereka. Namun kita melihat, kalau sekadar pada hari ini negara kita memberikan RM1,000 dan negara luar memberikan RM1,000,000, adakah pada hari ini kita setanding dengan negara luar? Tidak, Yang Berhormat. Baiklah, kita bergerak kepada hujah perdana kami di meja perwakilan pembangkang iaitu program tidak holistik membantu pembangunan optimistik. Dalam hujah ini, saya akan ceritakan kepada anda apakah kelemahan program pembangunan sukan negara yang tidak holistik ini sehingga ianya tidak setanding dengan negara luar. Kita lihat kepada analisis pertama iaitu apakah tuntutan semasa pada hari ini. Tuan Dipertua, tahukah anda pada hari ini kita ada pelbagai jenis sukan seperti kita ada sukan fizikal dan juga kita ada e-sukan. Tetapi menurut Richard Zah dari Fakulti Sukan dan Sains Exercise, Amerika Syarikat pada hari ini telah melabur sebanyak $20 bilion kepada pembangunan sukan di negaranya, termasuklah sukan fizikal, sukan minda dan juga e-sukan hadirin dan hadirat sekalian. Namun,
apakah keadaan holistik yang kita ingin menilai dalam perdebatan pada hari ini? Warga Dewan yang mulia, pada hari ini Malaysia masih lagi hanya memfokuskan kepada sukan fizikal semata-mata. Menurut Yang Berhormat Han Nahyo, Menteri Belia dan Sukan, pada hari ini isukan masih lagi bukan sesuatu yang besar dan belum boleh meraih keuntungan yang besar dan tinggi kepada negara kita. Pihak KBS tidak perlu untuk melabur dana pada penggunaan isukan dan sebaliknya harus memfokuskan kepada sukan fizikal semata-mata, hadirin dan hadirat sekalian. Maknanya pada hari ini semua program-program sukan seperti RTG, program Podium dan juga TID pada hari ini hanya memfokuskan sukan fizikal dan tidak memfokuskan kepada sukan-sukan lain seperti sukan minda dan juga e-sukan. Jadi, adakah pada hari ini adalah keadaan holistik di dalam negara kita? Tidak. Namun, apakah kesannya pada negara kita? Kita lihat, menurut Richard Charles, dalam bahagian hal ehwal sukan Amerika, pada hari ini, Amerika Syarikat telah meraih keuntungan sebanyak 1.3 bilion US dollar. Manakala negara lain seperti China meraih 576 US dollar dan Singapura meraih 101 juta US dollar. Dan di mana negara kita secara tak langsung telah merugi nilai-nilai ini dan juga keuntungan yang besar dalam kita melabur pada sukan-sukan yang lain selain sukan fizikal di dalam negara kita semata-mata, hadirin dan hadirat sekalian. Rangkumannya, saya telah menunjuk kepada anda bagaimana program sukan yang tidak holistik ini membuktikan program pembangunan sukan negara kita tidak sekali bersanding dengan negara luar melalui model relatif antarabangsa dan juga keadaan semasa dalam negara kita. Oleh itu tidak ada apa yang mohon diminta. Mohon untuk menolak usul 3/3 sisi Dewan. Sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Syahmi. Sekarang saya persilakan Haris untuk menyambung perjuangan kerajaan, mengukuhkan kes kerajaan dan menetapkan hujah kerajaan. Dipersilakan. Bang, boleh tak bagi orang lain dulu sebab saya ada benda nak kena buat lah. Sekejap. Okay, saya persilakan siapa tadi yang join team ni? Sabar Syami, sabar. Tak nampak nama muka-muka orang lain. Dalili, Amni. Okey, Dalili boleh Dalili. Sila sambung. Jap. Okey, seminit. Bangki, saya terbuat usul untuk isi banking lah. Oh ya. Amni. Ya. Okey, boleh sambung jadi TPM. Bidah sikit. InsyaAllah. Rasa hujah. Boleh? Silakan. Tak apa, 4 minit je. Cakap je apa yang kau rasa nak cakap. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana nak intro dulu ke? Apalah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya dan rakan-rakan dari pihak kerajaan akan membuktikan bahawa program pembangunan sukan negara sudah berada di landasan yang betul untuk setanding dengan negara luar. Malaysia telah melaksanakan pelbagai dasar sukan yang mantap, meningkatkan kemudahan sukan bertaraf antarabangsa serta melahirkan atlet yang berjaya di pentas dunia. Hadirin sekalian, hujah pertama saya ialah Malaysia mempunyai struktur dan dasar pembangunan sukan yang kukuh. Kerajaan telah melaksanakan pelbagai program bagi membangunkan bakat-bakat sukan dari peringkat awal sehingga ke peringkat profesional. Antaranya ialah yang pertama, program Podium untuk melatih atlet elit bagi bertanding di kejohanan dunia dan Olimpik. Yang kedua, program Kita Juara bagi mempersiapkan atlet untuk tamasya sukan seperti Sukan C dan Sukan Asia. Yang ketiga, Talent Identification Development TID, program pencarian bakat muda di peringkat sekolah. Yang keempat, Sekolah Sukan Malaysia SSM, institusi khas bagi atlet muda untuk menyeimbangi pelajaran dan latihan sukan. Negara luar seperti China, UK
China, UK dan Australia juga mempunyai program pencarian bakat yang serupa. Ini membuktikan bahawa Malaysia sedang bergerak ke arah pembangunan sukan yang setaraf dengan negara maju. Hadirin yang saya hormati, hujah ketua saya hari ini ialah Malaysia memiliki kemudahan sukan bertaraf dunia serta teknologi sukan yang canggih. Sebagai contoh, Institusi Sukan Negara ISN memainkan peranan penting dalam meningkatkan prestasi atlet menerusi sains sukan, analisis, biomekanik serta pemulihan kecederaan. Selain itu, kerajaan telah membina pusat latihan bertaraf antarabangsa seperti Velodrome Nasional dinilai dan Kompleks Sukan Bukit Jalil. Negara seperti AS dan Jepun memang terkenal dengan penggunaan teknologi dalam latihan atlet mereka. Namun, Malaysia juga tidak ketinggalan dalam menerapkan teknologi sukan seperti analisis data prestasi atlet dan pemantauan kecerdasan menggunakan sistem digital. Hadirin yang saya hormati, hujah ketiga saya ialah Malaysia telah melahirkan atlet bertaraf dunia yang mampu bersaing dengan negara luar. Kita mempunyai nama-nama besar seperti yang pertama, Datuk Lee Chong Wei dalam sukan badminton yang pernah menjadi pemain nombor 1 dunia. Yang kedua, Datuk Nicol David, legenda squash yang memegang gelaran sebagai squashy nombor 1 dunia selama 9 tahun berturut-turut. Yang ketiga ialah Pandalela Rinong, penerjun negara yang saya tak habis buat lagi ya. Okey, tak apa. Itu je ke? Maaf soal lari sikit tadi, saya ada hal sekejap. Tak apa. Okey, terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Amni. Sekarang saya persilakan Syamil untuk membidas dan membentangkan hujah kerajaan. Syamil boleh tujuh Syamil ke tak boleh? Tujuh bang. Saya buat full. Buat full. Okey. Sila. Syamil ni nak baca surah sekali tu, nak imamkan kita. Alhamdulillah. Kawan. Ni. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Arif, Tuan Yang Pertua, Barisan Kerajaan, Pakatan Pembangkang, seterusnya hadir dan perdebatan. Saya titipkan buat anda kesemuanya. Warga Dewan memegang mandat lazim selaku Timbalan Ketua Pembangkang pada hari ini soka untuk saya menjalankan dua obligasi utama. Yang pertama, pembidasan, dan yang kedua, penghujahan hadirat sekalian. Baiklah, tanpa bermasa, kita bergerak kepada pembidasan hadirat sekalian. Hadirin sekalian, seawal bangkitnya Timbalan Parlimen tadi, saya kira hujah mereka cukup falasi dan dangkal hadirat sekalian. Kerana apa? Kerana hujah yang dibawakan oleh Timbalan Perdana Menteri iaitu di bawah lembaga yang kata struktur dan dasar pembangunan yang kukuh, di mana beliau ada mengatakan bahawa Malaysia ada program podium, program kita juara dan juga SSM hadirat sekalian. Nama hadirat sekalian, tahukah anda program-program ini daripada dulu sudah ada. Namun, jika kita lihat pada pembangunan sukan kini, ia tidak membawa apa-apa kesan hadirat sekalian. Di mana Malaysia masih lagi bergantung kepada atlet-atlet elit seperti Lee Chong Wei, Nicol David dan sebagainya. Di manakah pembangunan atlet-atlet tempatan atau kebangsaan yang baru? Tidak ada hadirat sekalian. Yang kedua, Timbalan Perdana Menteri juga ada mengatakan bahawa Malaysia menggunakan sains sukan dan teknologi. Hadirin sekalian, memang betul kita ada menggunakan sains sukan dan teknologi. Namun, penggunaan sains dan teknologi kini di Malaysia tidak membawa apa-apa kesan. Dan tahukah anda, maafkan saya, tahukah anda hanya 40% atlet kebangsaan saja yang menerima teknologi sains dan sukan dalam pembangunan atlet mereka. Di mana saya katakan penggunaan sains teknologi, sukan dan teknologi ini tidak holistik. Hadirin sekalian. Selesai hujah kedua, kita bergerak kepada hujah perdana di meja perwakilan kerajaan, di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada mengatakan hujah di bawah lembaga yang kata skim kontrak pengajian hadirin sekalian, di mana mereka ada mengatakan bahawa kerajaan memberikan insentif kepada para atlet. Hadirin sekalian, persoalannya memang kita memberikan insentif. Namun,
bagaimana dengan adanya insentif ini, perkara ini menyebabkan pembangunan sukan di Malaysia, pembangunan sukan negara ini serta negara-negara luar. Perkara itu mereka belum jawab dan bentangkan kepada kita hadirin-hadirat sekalian. Selesai sudah pembidasan, dayung sudah di tangan, perahu sudah di air. Kita bergerak kepada penghujaan di meja perwakilan pembangkang pada hari ini, hadirin-hadirat sekalian. Baiklah hadirin, hujah kedua kami di meja perwakilan pembangkang adalah di bawah kata kunci pembangunan sukan bermasalah, pembangunan etik terbengkalai, hadirin-hadirat sekalian. Sebelum saya teruskan, saya persilakan. Datuk, pertama, Datuk Lee Chong Wei dah 10 tahun bersara dan lepas 10 tahun bersara kita ada sampai 3 beregu yang masuk dalam top 10 dunia. Jadi ini adalah pembangunan yang setara dengan negara luar ataupun tak? Kedua, hari ini anda masih lagi tak menjawab tuntutan Perdana Menteri untuk kita bincangkan sukan podium sahaja. Hadirin sekalian, yang berhormat, memanglah kita ada sukan negara iaitu yang katakan sebagai sukan badminton. Namun, jika kita tengok sehingga hari ini, kita hanya memfokuskan kepada sukan-sukan elit yang kita boleh katakan pasti kita akan meraih kejuaraan. Namun, jika kita lihat pada hari ini, di dalam sukan Olimpik, kita tidak pun mencapai pingat emas sehingga kini. Kerana apa? Kerana adanya pembangunan sukan yang bermasalah dan lemah, hadirin-hadirat sekalian. Baiklah, kita bergerak kepada hujah. Iaitu, di dalam hujah ini, saya akan ceritakan kepada anda 3 analisis utama. Iaitu yang pertama, apakah masalah pembangunan sukan negara? Keadaan ini kami nilai apabila ujungnya pelbagai kelemahan dalam pembangunan sukan negara, hadirin-hadirat sekalian. Iaitu yang pertama, kekurangan infrastruktur dan kemudahan bertaraf dunia, hadirin-hadirat sekalian. Dan yang kedua, kekurangan penggunaan sains sukan dan teknologi, hadirin-hadirat sekalian. Tahukah anda, menurut laporan Kementerian Belia dan Sukan KBS, Malaysia belum lagi mencapai standard pembangunan sukan yang bertaraf dengan negara luar seperti Jepun, China dan juga Amerika Syarikat. Melihatkan kepada apa? Kepada kelemahan-kelemahan dasar pembangunan seperti kekurangan infrastruktur dan juga masalah kewangan, hadirin-hadirat sekalian. Kita lihat pada hari ini, kerajaan sendiri telah memperuntukkan lebih daripada 200 juta untuk pembangunan sukan negara. Namun, kita lihat pada hari ini, kerajaan sendiri merasakan bahawa inisiatif itu tidak cukup untuk pembangunan sukan negara, hadirin sekalian. Buktinya, dalam laporan Institusi Sukan Negara mengatakan bahawa walaupun ada pelbagai peruntukan yang diperuntukkan dalam pembangunan sukan negara, tetapi pelaksanaan dasar dan juga dalam pembangunan etik negara masih lagi lemah, hadirin sekalian. Itu permasalahan dalam pembangunan sukan negara, hadirin sekalian. Baiklah, kita bergerak kepada analisis kedua, iaitu bagaimana pembangunan sukan negara menyebabkan ia tidak setanding dengan negara luar, hadirin sekalian. Iaitu yang pertama, kekurangan infrastruktur dan kemudahan bertaraf dunia. Hadirin sekalian, walaupun Malaysia mempunyai beberapa fasiliti dan inisiatif yang bertaraf antarabangsa seperti Stadium Nasional Bukit Jalil, kemudahan latihan moden dan juga pusat kecemerlangan sukan, tapi perkara itu masih tidak mencukupi di seluruh negara. Buktinya apa? Menurut laporan Kementerian Belia dan Sukan KBS 2024, banyak fasiliti sukan di luar bandar atau di negara kita tidak dan belum lagi mencapai standard yang diperlukan untuk latihan berprestasi tinggi, hadirin sekalian. Perkara ini menyebabkan atlet-atlet di negara kita tidak dapat menerima latihan sukan yang progresif dan berkesan, lantas menyebabkan atlet kita mempunyai prestasi yang rendah atau atlet yang berkebolehan tak dapat untuk meningkatkan prestasi mereka, hadirin sekalian. Kita lihat negara seperti China dan Jepun, mereka mempunyai apa? Pusat latihan moden yang dilengkapi dengan mesin-mesin fitness dengan izin Tuan Yang Bertua dan pemantauan yang lengkap dengan teknologi terkini untuk apa? Untuk meningkatkan prestasi atlet, hadirin sekalian. Itu bagi kelemahan infrastruktur. Kita bergerak kepada kurangnya penggunaan sains sukan dan teknologi. Hadirin sekalian, sains sukan memainkan peranan penting dalam meningkatkan prestasi atlet, tetapi penggunaannya di Malaysia masih lagi terhad. Di mana sains sukan ini melibatkan bidang anatomi, fisiologi, biomekanik, psikologi dan pemakanan, hadirin sekalian. Untuk apa? Untuk meningkatkan prestasi sukan secara keseluruhan sambil menjaga kecerdasan kesihatan atlet. Namun hadirin sekalian, kita lihat laporan daripada Institusi Sukan Negara ISN 2024 menunjukkan bahawa hanya 40% atlet kebangsaan mendapat menggunakan perkhidmatan sains sukan seperti pemakanan, biomekanik dan juga fisiologi sukan. Kita lihat negara seperti Australia dan UK
mereka menggunakan data analitik, kecerdasan buatan AI dan kajian biomekanik untuk apa? Untuk meningkatkan keupayaan atlet mereka hari-hari sekalian. Kita lihat sebagai contoh, negara UK dan US mempunyai Nike Sport Research Lab NSRL di mana research ini menyewakan makmal penyelidikan sukan yang mengkaji biomekanik dan prestasi atlet hari-hari sekalian, di mana mereka menggunakan sensor berteknologi tinggi dan AI untuk analisis pergerakan atlet dalam pembangunan atlet. Itu bagi kelemahan yang kedua hari-hari sekalian. Jadi tidak ada yang saya pinta, mohon terus membangkang. Sekian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Syamil. Sekarang kita persilakan daripada meja kerajaan Haris untuk membidas dan membentangkan hujah. Boleh Haris Bang, Abang, tadi saya ada problem sikit. Saya tak ada bidasan. Boleh? Tak ada bidasan? Tak ada bidasan tu apa? Untuk Syamil ke? ya. Tak apa, kau cakap je lah apa yang kau boleh cakap. Apa je macam kau rasa kau boleh bidas yang kau tak Syamil daripada orang lain yang kau dengar kau bidas pun okey je. Lepas tu bentang hujah kau. Kau ada buat hujah kan? Hujah saya dah buat. Okey je. Cakap je apa yang kau boleh Tapi cakap. tadi sebab saya tak ada satu pun bidasan yang sesala. Saya tak ada. Tak apa, buat je. Tak bidas pun tak apalah. Aku nak dengar kau cakap je. Okay. Saya start bang. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Yang di-Pertua Dewan, Perwakilan Kerajaan, Perwakilan Pembangkang dan warga Dewan yang sudi bersidang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perlawatan buat anda semua. Menyambung legasi yang amat berhormat Perdana Menteri, saya akan lampirkan kepada anda semua hujah-hujah di meja perwakilan kerajaan. Hujah-hujah di perwakilan kerajaan. Hujah pertama kami ialah usaha kerajaan untuk menambah baik program pembangunan sukan negara. Menurut Sports Malaysia, kerajaan memperuntukkan 72 juta ringgit Malaysia untuk memperkukuhkan atlet negara. Peruntukan ini mencerminkan komitmen kerajaan untuk mempersiapkan atlet ke tahap yang tertinggi. Selain itu, kerajaan juga memperuntukkan 332 juta ringgit Malaysia untuk menyediakan program latihan dan fasiliti sukan terbaik di seluruh negara. Itu yang pertama. Yang kedua, kerajaan juga menzahirkan iltizam untuk memperhebat pembangunan sukan negara, khususnya menerusi peruntukan lebih 230 juta ringgit Malaysia dalam belanjawan 2025. Kerja-kerja menyelenggarai dan memperbaiki kemudahan beli dan sukan di seluruh negara serta geran perdanan sebagai galakan penganjur pertandingan sukan oleh persatuan dan NGO. Itu yang kedua. Baiklah, beralih pula kepada hujah kedua di meja perwakilan kerajaan, iaitu pembangunan sukan di Malaysia semakin berkembang. Yang pertama, Malaysia telah pun menerima khidmat beberapa jurulatih antarabangsa dan berperanan penting untuk bang. Yang pertama, Malaysia telah pun menerima khidmat beberapa jurulatih antarabangsa yang berperanan penting dalam memajukan sukan di negara ini. Jurulatih-jurulatih ini datang dengan pelbagai latar belakang sukan yang telah banyak menyumbang kepada pencapaian atlet Malaysia di peringkat antarabangsa. Berikut adalah beberapa Contoh jurulatih antarabangsa yang berbakti di Malaysia ialah Morten Frost Hansen. Morten Frost Hansen, jurulatih badminton dari Denmark, merupakan antara jurulatih terkenal yang
telah memberi impak besar dalam perkembangan sukan badminton di Malaysia. Beliau berkhidmat sebagai pengarah teknikal dan jurulatih pasukan badminton Malaysia dan memainkan peranan besar dalam meningkatkan kualiti permainan atlet seperti Datuk Lee Chong Wei. Di bawah bimbingannya, Malaysia menjadi lebih kompetitif di peringkat antarabangsa. Itu yang pertama. Yang kedua pula, perihal program Podium MSN yang jadi MSN. Jadi, objektif program ini ditubuhkan untuk membawa pulang pingat emas pada Tamasya Sukan Olimpik. Program ini menggunakan sistem piramid, iaitu sistem yang menyaring para atlet supaya dapat atlet yang terbaik. Ia juga menyediakan fasiliti seperti stadium yang selamat dan diiktiraf negara. Selain itu, ia juga menyediakan pembelanjaan untuk para atlet, jurulatih, peralatan dan kemudahan. Itu saja daripada pihak kerajaan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Haris. Siapa je belum cakap lagi? Dalili belum. Adik pun belum kan? Mungkin kalau saya nak ambil dekat pihak pembangkang boleh ke? Boleh je, tapi sekejap sebab 2 orang duduk kat pembangkang. Tak apalah, Dalili. Hari ni Dalili rest je lah. Okay, adik last. Tutup. Boleh Dalili rest je lah hari ni Okey lah. Sila adik. Okey, saya bang. Go deep. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Speaker, hari ini saya sayu kerana esok saya akan pulang ke sekolah. Namun hari ini saya lagi sayu melihatkan perwakilan kerajaan. Sebab apa? Hari ini mereka ibarat menutup realiti mengenai isu sukan di negara kita pada hari ini, hadirin dan hadirat sekalian. Namun sebelum itu, terima kasih Tuan Arif Tuan Yang di-Pertua, perwakilan kerajaan, proksi perwakilan pembangkang serta hadirin dan hadirat yang dimulakan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam perdebatan satu Malaysia saya tetapkan buat anda kesemuanya. Memulakan ritma bangkangan di perwakilan pembangkang pada hari ini, hadirin dan hadirat, selaku Menteri ketiga di meja perwakilan pembangkang pada hari ini, saya akan jalankan 2 obligasi utama, iaitu yang pertama adalah membidas segala hujah pincang dan dangkal di meja perwakilan kerajaan pada hari ini, dan yang kedua tidak lain tidak bukan mengukuhkan semula kes bawaan kami di meja perwakilan pembangkang, hadirin dan hadirat sekalian. Jadi tanpa membuang masa, marilah kita melabuhkan bahtera menuju ke arah arena pembidasan di meja perwakilan kerajaan, hadirin dan hadirat sekalian. Jadi kita mulakan dengan konseptual yang mereka bawakan dalam medan perdebatan pada hari ini. Pertama sekali, hari ini kita lihat kayu ukur mereka cukup bermasalah apabila hari ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah meletakkan 3 kayu ukur yang pertama, iaitu yang pertama atlet dan jurulatih bertaraf antarabangsa, dan yang kedua berjaya melahirkan atlet bertaraf antarabangsa. Manakala akhir sekali apabila mereka katakan hari ini fasiliti yang ada di negara kita ini secanggih dengan negara luar, hadirin dan hadirat sekalian. Namun sehingga akhir perdebatan hari ini sekalipun kita lihat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri, Yang Berhormat Menteri ketiga sekalipun masih gagal dalam menunjukkan kayu ukur hari ini berkaitan dengan usul bawaan mereka, iaitu program pembangunan sukan negara setanding dengan negara luar. Sebab itu hari ini kita perlu untuk lihat apakah masalah sebenarnya yang menyebabkan program pembangunan sukan negara di Malaysia ini yang menyebabkan kita tidak setanding dengan negara luar. Baiklah, selesai pembidasan di konseptual kerajaan, kita mulakan pembidasan hujah oleh yang ketiga terlebih dahulu, hadirin dan hadirat sekalian. Kita lihat hujah mereka yang ketiga cukup pincang, hadirin dan hadirat sekalian. Kata mereka, hari ini kerajaan telah melaburkan 332 juta untuk membangunkan infrastruktur sukan bertaraf dunia. Namun hari ini saya ada soalan buat meja perwakilan kerajaan. Dan hari ini mereka laburkan banyak mana sekalipun, namun di akhirnya yang kita ada bertaraf antarabangsa hari ini pun sekadar
Stadium Bukit Jalil, sekadar velodrome. Itu sahaja yang kita ada, masih kalah dengan negara luar hadirin dan hadirat sekalian. Sebab apa? Kita ambil contoh model relatif. Negara Jepun, negara Amerika Syarikat dan negara Korea Selatan. Bahawa negara China bukan sahaja mempunyai velodrome, bukan sahaja mempunyai stadium. Malahan kesemua infrastruktur sukan di negara mereka kesemuanya sudah canggih dan moden belaka hadirin dan hadirat sekalian. Sebab itu hari ini program pembangunan sukan negara di negara kita masih lagi tidak setanding dengan negara luar hadirin dan hadirat sekalian. Selesai hujah ketiga, kemudian kita pergi pula ke hujah kedua. Mereka katakan pada hari ini kita ada institut sukan negara yang bertaraf dunia. Kemudian mereka kata kita ada velodrome, stadium Bukit Jalil dan sebagainya. Dan hari ini yang paling saya rasa tidak logik dalam medan perdebatan apabila mereka kata hari ini kita sudah canggih dalam menggunakan sains sukan dan teknologi. Namun bukan untuk saya ceritakan kepada anda, inilah hakikatnya. Penggunaan sains sukan dan teknologi di negara kita masih kalah jauh berbanding dengan negara luar. So apa? Hingga hari ini kalau kita ingin masukkan penggunaan sains sukan dan teknologi di negara kita ada apa dia? Kalau kita banding dengan negara luar, mereka berlatih pun ada alat-alat khas yang mereka gunakan untuk mengesan kadar kardiovaskular dan sebagainya yang akhirnya menentukan tahap prestasi mereka semasa mereka berlatih. Berbanding dengan negara kita, hanya ada latihan secara fizikal sahaja yang akhirnya mengurangkan peratusan mereka untuk menang apabila mereka bertanding nanti hadirin dan hadirat sekalian. Selesai hujah kedua, kemudian hujah pertama bawaan yang amat berhormat Perdana Menteri Adli sebentar tadi cukup menarik. Namun itulah saya kata, menarik pun akhirnya tumpas juga dalam medan perdebatan hari ini hadirin dan hadirat sekalian. Hari ini kita lihat mereka kata apabila contohnya kita ada atlet di Malaysia, apabila atlet Malaysia ini bertanding ke peringkat antarabangsa, contohnya sukan Olimpik dan sebagainya, apabila mereka berjaya meraih tingkat emas, maka mereka akan diberikan insentif oleh kerajaan Malaysia, iaitu contoh apabila mereka mendapat tingkat emas, mereka akan mendapat sebanyak 7 ke 5 ribu ringgit Malaysia hadirin dan hadirat sekalian. Namun sayang 1000 kali sayang dalam medan perdebatan hari ini, saya ingin kata kalau hari ini Malaysia beri 7 ke 5 ribu untuk satu pingat emas, negara-negara lain kalau menang satu pingat emas bukan sekadar beri 7 ke 5 ribu ringgit Malaysia, namun lebih daripada 75 ribu, bahkan ada yang sampai 1 juta US dollar hadirin dan hadirat sekalian. Namun bukan sekadar wang, malah beri penempatan juga hadirin dan hadirat sekalian, hingga ada yang sanggup untuk memberikan penthouse dengan izin Tuan Yang di-Pertua hadirin dan hadirat sekalian. Jadi di akhirnya adakah program pembangunan sukan negara ini setanding ataupun tidak setanding dengan negara luar hadirin dan hadirat sekalian? Ya tentulah tidak hadirin dan hadirat sekalian. Okey, baiklah, selesai pembedasan hujah di meja perwakilan kerajaan. Namun sebelum itu saya silakan satu izin laluan. Dah lama sangat aku dah lupa dah soalan aku. Okey Dato', saya nak tanya hari ni kalau lah sukan kita macam badminton sampai atlet-atlet daripada Denmark pun datang untuk berlatih dekat fasiliti-fasiliti kita. Bukankah ini petanda fasiliti kita sudah setara dengan tahap antarabangsa? Yang berhormat, kalau hari ini atlet bertaraf dunia datang ke kompleks sukan negara kita, tak bermakna mereka datang sebab apa? Sebab mereka ingin berlatih dalam kompleks sukan yang canggih dan moden ini. Namun mungkin kerana mereka sahaja datang untuk melihat prestasi atlet tempatan kita dan sebagainya. Banyak lagi faktor lain. Namun hadirin dan hadirat sekalian, kita lihat masih lagi jauh. Kita lihat kompleks sukan di negara kita ini berbanding dengan negara luar hadirin dan hadirat sekalian. Selesai. Kemudian kita kukuhkan semula kes di meja perwakilan pembangkang pada ini. Yang pertama, program tidak holistik membantu pembangunan optimistik hadirin dan hadirat sekalian. Dalam hujah ini, yang amat berhormat Perdana Menteri telah terangkan kepada kita bagaimana hari ini sebenarnya program pembangunan sukan negara di negara kita masih lagi tidak holistik. Sebab apa? Hari ini negara kita masih tumpukan tentang sukan fizikal semata-mata. Sukan dan sukan minda masih lagi tidak diberikan penekanan. Manakala hujah kedua di bawah kata kunci pembangunan sukan bermasalah, pembangunan atlet terbengkalai. Bagaimana hari ini pembangunan atlet kita pun masih bermasalah. Pelan-pelan dan juga inisiatif yang ada di negara kita pun masih lagi tidak dilaksanakan. Masih lagi ada pelbagai masalah yang akhirnya mendorong ke arah terbengkalainya pembangunan atlet ini hadirin dan hadirat sekalian. Oleh itu di akhirnya saya mohon untuk seisi Dewan pada ini untuk menilai mana satu kaca, mana satu permata. Kerana sesungguhnya kaca itu adalah perwakilan kerajaan pada hari ini. Jadi tiada apa yang saya minta, mohon untuk terus membangkang. Sekian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Adib. Okey,
Sekejap